Ramai pesakit risau bila doktor kata saya rujuk kepada pakar hematologi. Terus terfikir, adakah ini kanser? Sebenarnya, ia bergantung pada keadaan. Pakar hematologi merawat pelbagai masalah darah, bukan kanser sahaja. Kami menilai anemia, platelet rendah atau tinggi, masalah pembekuan darah dan banyak lagi keadaan yang selalunya tidak berbahaya. Keputusan darah yang tidak normal hanyalah petunjuk. Ia memberi isyarat bahawa badan kita mungkin perlukan pemeriksaan lanjut. Banyak kes berpunca daripada kekurangan zat besi, jangkitan atau kesan ubat dan boleh dirawat dengan baik. Sudah tentu, ada juga keadaan yang memerlukan siasatan lebih mendalam. Sebab itu, penilaian menyeluruh penting. Yang paling penting, keputusan darah bukan diagnosis muktamad. Jika anda dirujuk kepada pakar hematologi, berbincanglah dengan doktor anda dan dapatkan penjelasan yang jelas. Ianya adalah untuk kebaikan anda sendiri.